Masuk periuk yang kedua. Alhamdulillah memang padu lah. Ni periuk yang kedua dah. Memang kau tengok ni. Lemak kita. Sudah ada gebok. Memang padu lah. Tengok ni. Sampai jahanam habis lah. Penjuk ni kan. Puan kita beli lain. So barang pun tak banyak lah. Sekarang lebih kurang 8.5 lah. Barang kita pun tak banyak kan. Nasi ayam rapat. Kan. Tengok nasi pun habis. Nasi saya nak tunjuk. Barang sampel yang nak jom. Tengok tu. Tulang rusuk. Kepatan satu putih. Tengok kuah kita pun tak banyak lah mah. Hari ni punya pukulan. Alhamdulillah. Ada lebih kurang lagi 3 batang. 3 batang mah. 3 batang ni habis-habis. Tak buat dah tu. Memang puan Eti lah tu. Dia tu. Padu mah. Macam-macam menu mah. Goreng-goreng, nasi ayam, nasi daging. Semua dah. Tu tengok mereka buat goreng-goreng. Goreng-goreng kita tak lepas lah mah. Alright tengok. Ni nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Fresh tu. Nasi goreng ayam fresh. Goreng-goreng pun ada, jangan risau. Tinggal yang mana nak main, boleh wis kita esok 88. Kasih sempoi, jangan tak sempoi.